Percaya atau tidak, secara kasar harga emas akan berganda setiap 7 tahun. Jika hari ini anda simpan RM10,000 dalam emas, dalam masa 7 tahun nilainya boleh jadi sekitar RM20,000. Simpan 14 tahun berpotensi menjadi RM40,000. Inilah kuasa compounding dalam aset sebenar. Sebab itu emas sangat sesuai untuk simpanan jangka panjang dalam pendidikan anak alternatif kepada PTPTN. Simpanan haji alternatif kepada tabung haji, simpanan persaraan alternatif kepada KWSP. Bukan ganti sepenuhnya tetapi sebagai pelindung nilai. Pemilik bisnes juga boleh simpan keuntungan dalam bentuk emas. Betul, RM50,000 hari ini boleh jadi RM100,000 dalam masa 7 tahun jika disimpan dengan disiplin. Ramai yang sudah alihkan sebahagian simpanan ASB, tabung haji dan KWSP dan kena faham satu perkara. One fiat, susut nilai. Nilai emas pula cenderung untuk meningkat. Emas bukan untuk cepat kaya, emas untuk pastikan nilai usaha kita tidak dimakan masa dan inflasi. Kalau anda mahu alihkan sebahagian simpanan ke dalam bentuk emas fizikal, boleh isi borang sign up untuk saya bantu anda daftar sebagai ahli dan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.